Hai, Assalamualaikum korang, jom masuk dapur. Menu kali ni saya nak buat sandwich sardin. Okey, mula saya keluarkan dulu ikan sardin ni daripada tin. Tak kisah nak gunakan ikan sardin dinama apa. Kemudian boleh asingkan isi ikan dengan kuahnya dahulu. Lenyek-lenyekkan isi ikan sardin ni sehingga ia hancur. Okey, ini isi ikan sardin yang telah dihancurkan. Seterusnya saya sediakan bahan untuk menumis, ada bawang putih dan juga bawang Holland. Saya kisar menggunakan chopper. Seterusnya bolehlah panaskan minyak, tumis bahan kisar tadi sehingga naik bau dan sedikit garing. Seterusnya saya masukkan sedikit kuah ikan sardin supaya inti sardin ni nanti tak terlalu kering. Boleh kacau-kacau sardin ni biar dia masak. Masukkan juga sedikit Maggi cukup rasa. Kalau tak ada Maggi cukup rasa, boleh letakkan sedikit garam. Kacau. Seterusnya masukkan juga sos cili dan masukkan sedikit gula. Teruskan kacau sehingga sebati. Seterusnya bolehlah masukkan cili merah besar. Kalau nak pedas boleh gunakan cili padi. Bila sardin ni dah masak dan cukup rasa, bolehlah matikan api. Saya ada masukkan juga air perahan lemon. Dan saya masukkan juga mayonis. Teruskan kacau hingga sebati dan bolehlah pindahkan ke dalam mangkuk. Okey, ini bahan-bahan yang telah siap disediakan untuk buat sandwich. Ada salad, timun, tomato dan roti. Okey, bolehlah ambil sekeping roti, letakkan inti sardin. Boleh rata-ratakan inti sardin ni di atas permukaan roti. Seterusnya ambil timun, letakkan di atas inti sardin. Letakkan juga daun salad dan juga tomato. Kemudian bolehlah ambil sekeping lagi roti untuk ditutup di atas permukaan roti. Tapi sebelum tu saya sapukan juga dengan inti sardin. Seterusnya bolehlah potong sandwich ni kepada 4 bahagian berbentuk segitiga. Dan ini hasil sandwich sardin saya yang dah siap. Bolehlah dihidang untuk sarapan pagi ataupun makan petang. Okeylah korang, itu saja sedikit perkongsian daripada saya untuk kali ini. Thank you korang for watching. Bye. Jumpa lagi.